Okay, dalam video kali ni saya akan tunjuk macam mana pakai solar boleh charge kereta EV saya. So selebihnya dia akan auto charging. Boleh tengok dalam kereta ni sama ada sini. Nampak tak? Mana? Oh ni. Steering. Kita pun akan keluar dan kita ada apps untuk BYD pun kita boleh check. Dia kan terus Tengah cas lah ni. dia ni tengah charge lah. So saya akan charge pada kadar yang tak terlalu tinggi supaya boleh charge sepanjang malam lah. So kita biar kereta kita dah boleh tidur. So dalam 5 ke 6 jam dia dah full charge. Okay, lagi satu, ramai orang tanya saya, pakai solar ni jimat ke sambil pakai EV ni kan? Okay, jom saya tunjuk. So ni sekarang bil saya. Kita pergi ke apps TNB. Okay, ini ada satu masa bil saya RM480. So ni paling tinggi lah, dia tak jimat lah. So lepas pakai ni, dia akan drop ke 180. Ni bil-bil 200.5 ni ketika pakai EV lah. So 1 bulan kalau saya pakai kereta biasa isi minyak dalam 300 ke 400 ringgit. So sekarang termasuk kereta, termasuk bil rumah dalam 200.5 saja. So banyak perkhidmatan dia guna EV dan juga guna solar. Okey, ramai tanya saya juga, kalau kita pasang solar ni dengan bateri, function ke charge kereta sepanjang malam? So kalau tanya saya kata dia function, cumanya bila kegunaan rumah dia akan menghabiskan bateri dan kita ada function bypass lah. So TNB still diperlukan untuk support kegunaan waktu malam. Jadinya kalau macam saya tengok saya punya penggunaan, dia akan guna solar dan bateri sampai dalam pukul 1 ke 2 pagi. Lepas tu dia akan bypass semula ke TNB lah. So sepanjang satu hari tu kita akan guna TNB tu hanya dalam 4 ke 5 jam saja. So by pukul 8 atau pukul 9 pagi dia pakai solar balik lah. So kalau tengok sekarang tengah charge bateri, so dia akan pakai solar balik. So selama daripada pagi sampailah pukul 1 pagi malam, dia guna solar dengan bateri. InsyaAllah jimat. So jangan lupa tukarkan bil anda ke TOU bila dah pasang solar hybrid. Lagi menjimatkan. Bila rate yang rendah, bil tarif lagi jimat. InsyaAllah. Okay, terima kasih menonton video kali ini. Kalau nak cari barang solar, perkhidmatan solar, consultation solar, cari kami di M&A. Jumpa kami, InsyaAllah.